Mana oksigen dibawa setiap 3 bulan, oksigen, makanan, air, fuel akan dibawa ke angkasa lepas setiap 3 bulan kerana bekalan oksigen tidak mencukupi. Kerana itulah ISS hanya boleh tinggal seramai 3 orang sahaja untuk memastikan bekalan oksigen mencukupi. Dan soalan yang kedua, macam mana kita buang air di angkasa lepas? Anda kena pastikan anda ikatkan kaki anda dulu. Anda kena berhati-hati, kalau tidak ia akan terapung-rapung di dalam ISS Jadi ikatkan kedua kaki. Kita guna suction dia menggunakan sedotan suction, vacuum suction. Jadi semua tangki-tangki akan dimasukkan ke dalam tangki dan setiap 3 bulan tangki-tangki ini akan memasuki atmosfera. Ia akan terbakar dengan sendiri so tak ada masalah pollution in space dan sebagainya. Ada lagi soalan? Apabila sampai di bumi, apa tanggungjawab yang dilakukan oleh doktor? Adakah ianya lagi besar? Nak pergi ke angkasa lepas, saya katakan mudah it's easy to go to space. Tapi nak kembali ke bumi untuk menukar minda rakyat Malaysia berfikir, untuk meyakinkan kepada pelajar-pelajar untuk bersikap lebih positif adalah lebih besar. Inilah tugas saya Tak apa, lepas ni kita gambar. Inilah tugas saya untuk menjelajahi seluruh Malaysia dan memberitahu adik-adik semua bahawa anda harus belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar impian anda. Ada lagi soalan? Saya bagi 3 lagi soalan, boleh? Berapa lamakah masa untuk doktor menstabilkan diri sempurna dari ISS? Apabila kembali ke bumi, manusia dicipta untuk bumi bukan untuk angkasa lepas. Jadi apabila manusia pergi ke angkasa lepas, pelbagai perubahan yang berlaku. Jika anda tengok dalam TV muka saya nampak tembam dan gemuk ini semua kerana darah-darah semua mengalir daripada kaki anda, semuanya pergi ke muka anda kerana tiada graviti. Anda punya otot, you punya muscle menjadi kecut, mengalami atrophy you punya tulang menjadi rapuh, menjadi brittle seperti penyakit osteoporosis walaupun hari yang ketiga, hari yang keempat. Jadi apabila kembali ke bumi, saya terpaksa dikuarantinkan selama 2 minggu sebelum memastikan segala-galanya kembali kepada normal Jadi inilah kesan-kesan yang berlaku pada manusia apabila menjelajahi angkasa lepas. Ada lagi 2 lagi soalan. Kita bagi wanita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana binti Awani Sali dari Satu Fikir. Saya ingin tanya kepada doktor, apakah tugas atau aktiviti oleh doktor semasa berada di angkasa lepas? Terima kasih seperti yang saya katakan tadi, misi utama adalah untuk menjalankan pelbagai eksperimen Jadi for the next 12 days saya sentiasa sibuk dalam menjalankan pelbagai eksperimen. Saya sering berkomunikasi dengan saintis-saintis di Rusia berbincang dengan mereka bagaimana untuk meneruskan eksperimen. Jadi saya membawa cancer cells, protein crystal dan bakteria-bakteria ke angkasa lepas. Saya juga menjalankan pelbagai eksperimen bersama European Space Agency dan Japanese Space Agency demi kebaikan manusia sejagat. Okey, satu lagi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisri Hafiz Razali daripada Sekolah Menengah Sains Seremban. Nak tanya sikit soalan. Macam mana nak tahu setiap waktu solat fardu termasuk? Tadi doktor ada kata mengikut waktu solat Kazakhstan, tapi macam mana? Kita di angkasa lepas mengikut waktu GMT mengikut waktu Greenwich Time. Jadi itulah masa yang digunakan di ISS. Saya membawa 3 jam ke angkasa lepas. 1 jam adalah waktu Kazakhstan untuk tahu waktu-waktu semayang. 1 lagi jam untuk waktu di Rusia kerana saya terpaksa berkomunikasi dengan orang Rusia. Dan 1 lagi adalah waktu untuk Malaysia sebab saya nak tahu apakah orang Malaysia tengah buat ketika saya berada di angkasa lepas. Jadi menjawab soalan adik tadi, kita tengok jam kita ada jam waktu Kazakhstan, waktu yang berbeza. Benda yang paling saya rindu apabila saya berada di angkasa lepas adalah to have a shower untuk mandi sebanyak yang mungkin kerana di ISS saya tidak mandi. Saya juga rindukan bau nature, bau tanah, bau daun, bau pokok-pokok dan sebagainya kerana di angkasa lepas tidak ada bau
Jadi itu adalah perkara yang amat seronok apabila saya kembali ke bumi. Okey, saya tidak mempunyai banyak masa. Paling kita mungkin ambil gambar, sign autograph dan sebagainya. Sebelum saya berundur, sebelum saya beredar, saya ingin anda dengarlah ini semua. Saya mengambil masa 25 tahun untuk mencapai impian saya. Saya sama seperti anda. Saya sama seperti anda. Tidak ada bezanya. Yang penting anda mestilah mempunyai impian yang sungguh-sungguh. Anda mesti belajar bersungguh-sungguh, usaha dengan gigih untuk mencapai impian anda. Boleh? Tak kuat, tak cukup bersemangat. Bolehlah? Okay, dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.